selesai kita tukar ni hose power steering yang dia gets. Ni bocor dia kat sini. Ni bocor dia kat sini. Nampak dia bocor dekat benang tu. Tak tahulah ada sagat apa ni boleh bocor. Tapi saya beli yang OEM punya. Yang OEM punya sahaja pasang. Susah sikit kalau OEM ni. Dia punya bentuk dia. Ni yang baru. OEM punya dia punya bracket tu pun tak sama macam yang asal. Macam yang asal tu dia bersilang je. Jadi yang hose bawah tu, yang hose nak pergi ke steering rack tu, dia tak akan bengkok macam tu, dia akan straight je. Tapi yang ni dia macam bengkok sikit. Tapi tak apalah, dah tak ada bocor lah, okey lah. Yang tu pun dah settle.